dari Sabah. 10.87 saat di separuh akhir pengiran Aidil Auf yang akan memulakan saingan di lorong yang pertama. Satu-satunya wakil Sabah. 402 mewakili Johor ialah Airil Iskandar Rusli. Beliau juga salah satu daripada dua pelari terbaik selain daripada top 2 10.80 saat. Teo Yan dari Singapura menerusi foto finish. Beliau yang mencatatkan 10.891. Beliau hanya 0.01 saat saja mengatasi Danish Iftikhar. Satu kejutan untuk Danish Iftikhar tidak berada di final. Jonathan Nyepa, satu otai dalam acara 100 meter. 6 kali national champion. Finalis di Commonwealth Games, finalis di kejuaraan Asia satu ketika dalam kariernya. Dan dari Malaysia University ialah Haziq Akhir. Haziq di semifinal 1, 10.78 saat untuknya. Dari Kedah Darul Aman, 19 usianya, Umaira. Dia mencatatkan 10.725 saat hanya di belakang pelari selepas ini. (21 tahun dari Terengganu, Armin Zahril, 10.723 di separuh akhir. Season best 110 meter hurdles, national champion 1. Dari Perak, dari Auburn kembali ke Malaysia untuk mendapatkan semula kejuaraan kebangsaan. Azim Fahmi, Raja Pacut, personal best 10.09 di NCAA. Dan kini kembali untuk mendapatkan semula haknya selaku Raja Pacut. Dan itu dia permulaan yang menyaksikan Amin Zahril yang memimpin, tetapi perhatikan kepada Azim Fahmi. Azim Fahmi meninggalkan kesemuanya sambil cuba dikejar oleh Airil. Azim Fahmi, Azim Fahmi, Azim Fahmi 10.21 untuk menyapa emas 100 meter. 50 meter terakhir beliau membuktikan bahawa beliau sememangnya yang terbaik di Malaysia. Terus segar dari NCAA dan kini kembali ke Malaysia dan meletakkan dirinya di puncak untuk negara. Ada satu pecutan awal yang cukup baik dari Armin Zahril. Beliau ada permulaan yang cukup baik, tetapi dalam 60 meter berikutnya ia adalah Azim Fahmi